more ceritude, tapi yang ni colour tan brown. Tan brown ni menggantikan khaki saddle tu. Nanti balik kalau letakkan gambar khaki saddle tu yang dulu kan. Nama sekarang colour tan brown. Dia lagi macam colour dia cerah sikit lah. Okay, material coated canvas, ada pin mount logo. Ni saya lipatkan bawah ni. Kalau nak simpan lipatkan, kalau nak pakai boleh expand kan. Untuk strap ni dia pakai smooth leather, ada dual strap dekat sini, magnetic closure, lepas tu ada zip pocket, ada story patch with the style number. Untuk zip pocket ni bolehlah fit iPhone Pro Max kat sini. Dalam ni dia pakai cross grain leather. Untuk bag ni boleh fit up to laptop 15 inci. Okay, ni rupa bila pakai. Bag ni berat lebih kurang 300 gram je kalau tak ada apa-apa. Bila pakai kan, dia macam terletak elok and cover lemak kat belah badan kita lah. Okay, harga RM850 sebelum voucher. Most of my customers paid probably like 700 or less. So kena pandai cari voucher. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any question ke pasal bag ni ke, pasal voucher ke, boleh komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.